Siapa cakap makan nasi lemak ni tak sihat sebab takut kolesterol and gula dalam darah naik? Tahu tak sebenarnya nasi lemak ni dia hidangan lengkap yang ada all micronutrient yang badan kita perlukan macam karbo, protein and lemak sihat. Lagipun kita boleh adjust sendiri ikut healthy lifestyle kita. Kalau kurang protein then tambahkan. Kalau tinggi kalori daripada nasi and sambal then kurangkan juga. Tapi poin utama sebenarnya nasi lemak ni lagi sihat berbanding nasi putih tau sebab mampu turunkan glukos dalam darah disebabkan santan tu. And ni trik rahsia saya gunakan red palm oil untuk kurangkan glycemic index dalam nasi putih harian kita selalu makan tu, plus add on nutrien penting untuk antioksidan badan macam beta carotene and vitamin E. Nasi pun akan jadi berderai cantik elok je. So nasi pun dah siap, ikan bilis pun dah siap, kacang pun dah siap and sambal kita pun dah siap. Jomlah kita nikmati makanan tempatan yang sihat ni. Inilah gaya hidup sihat yang lebih realistik, bukan untuk menyiksa diri. Jom lepas ni setiap kali masak nasi masukkan red palm oil ni. Boleh dapatkan dekat showcase TikTok saya sekarang.